Masih lembut kan? Lembut, cuba rasa. Asyik, daging lemak. Ini baru betul juicy. Dia guna kerabu ni. Ni ada pucuk selop, daun pegaga, pulang raja, Kacang botol kan? kacang botol, kacang panjang. Dia ada lauk apa dia? Daging kunyit, potong kunyit, cili solop, ayam goreng, telur masin dengan garing. Paling hot selling kat sini? Paling hot selling daging yang lemak bakar. Of Oh, course. ada lemak bakar pada dia. Ada. Oh, memang letak banyak macam ni Kat sini kena tawas sikit tau sebab beratur. Masih lembut kan? Lembut, cuba rasa. Lagi ni daging apa ya? Daging tenderloin batang pinang. Banyak ni. Portion dia memang macam ni, bukan sebab Ina Okey. Banyak tu. Dengan telur masin, betul tak? Betul, telur masin. Okey. Apa ya? Daging campur lemak RM12. Add on garlic tu RM3. So RM15. RM15 je. Ni 15. 11 ayam add on solok RM14. Terima kasih. Dah ada lagi tau. Alright. Ini yang nak kunyah dulu. Lauk daging dengan lemak bakar dan bawang jeruk. Nasi kerabu ni boleh dikatakan kategori yang sedap bagi Ana. Dia punya kelapa ikan, sayur kerabu dia tu memang banyak. Punya lemak bakar dengan daging bakar dia, memang Ana suka cara perapan dia. Ni daging dia tenderloin. Ini baru betul juicy. Punya perapan dia tu Ana suka. Dia tak over manis ke apa tau. Rasa manis daging tu berasa. Sayurnya meriah. Ya. Nak? Ada tiga. Okey. Ayam rempah dia. Buka setiap hari ke tak? Rabu sampai Sabtu 9.30 sampai habis kalau bulan puasa. Nanti kalau dah tak puasa 8 sampai habis.